Hello, test. Dah on cam? Okay. 1, 2, 3. Bersama saya, Haras, wartawan SGB TV. Jadi, pada hari ini, saya bersama dengan Ali, seorang saintis genius yang telah mencipta pil masa. Betul. Tapi, ini lebih daripada sains. Ini peluang untuk belajar dari masa silam. Kita dekat padang sekolah. Tapi tangki air tu nampak dah berkarat lama dah. Kita dah sampai. Ini mungkin tahun 1980-an. Kau ada buat handphone tak? Kameraman tertinggal pula. Aduh. Mana jurang ni? Aduh, tak mau aku. Oh, ada. Apa kat tangan kau tu? TV ke? TV kecil? Oh, ni telefon pintar. Dia boleh buat macam-macam. Dari rakam suara, video hinggalah ke AI. AI? Apa tu? Wah, hebat betul! Mana butang dia? Oh, zaman kami tak pakai butang. Zaman kami pakai skrin je. Wah, hebat betul! Apa pula kali ni? Mana budak-budak yang main bola tadi? Takkan dah hilang? Ini mungkin kesan dari pil masa. Tapi, siapa dia orang berdua ni? Kami dari tahun 2020. Pada masa tu, teknologi AI dah berkembang. Tapi, ada bahayanya. Jika disalahguna, teknologi bukan penyelamat. Ia pemusnah. Penipuan, fitnah, semua mudah diwujudkan. Wujud banyak kegiatan penipuan internet, antaranya penyebaran berita tidak benar. Ancaman terbesar keselamatan negara kerana boleh menjejaskan pemikiran dan perpaduan rakyat. Menurut Ketua Pengarah Keselamatan Negara KPN, Sekejap. Korang semua ni datang dari mana? Tiba-tiba je ada kat sini. Kalau aku berdiam, keadaan takkan berubah. Mungkin akan jadi lebih teruk. Kau perlu buat sesuatu. Kita perlu sampaikan kepada semua sebelum terlambat. Nampaknya kita dah kembali. Ali, kau bukan pencipta masa. Kau pencetus kesedaran. Jadi, masa depan bergantung kepada kita. Bukan teknologi semata. Bang, kita ni kat mana?